Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak, menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf Sin. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, mula-mula kita buat 2 mangkuk kecil yang rapat di atas garisan. Dari mangkuk kedua tu, kita tarik terus ke bawah menembusi garisan untuk buat satu mangkuk yang lebih besar. Huruf Sin ni tiada sebarang titik ya. Nampak tak? Dah siap satu huruf Sin yang ada gigi comel dan mangkuk besar. Jom kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, kita buat 2 mangkuk kecil dulu di atas, kemudian sambung buat mangkuk besar melengkung ke bawah garisan. Tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf Sin ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.